Kalau korang datang Port Dickson dan cari tempat makan yang vibe kampung dia kuat, ramai orang tapi still best, warung Salai ni memang antara port yang wajib korang try. Masa kita orang mula-mula masuk je ni, terus nampak hiasan dia yang unik ni. Siap ada itik. Memang suasana dekat sini style santai kampung. Ramai gila orang datang, daripada family, kawan-kawan. Ramai rider juga kat sini tau. Kat sini konsep dia senang je. Korang kena ambil order dan bayar dekat kaunter dulu sebelum cari tempat duduk. Yang best lagi pula, walaupun ramai orang kat sini, servis dia jalan laju juga tau. Dekat kaunter nanti barulah korang nampak mata. Serius gila weh, banyak pilihan gila. Tapi yang paling famous dan yang kita cari mestilah daging salai dia kan. Bau salai tu memang terus buat lapar. Selain tu ada juga lemak siput cili api yang nampak padu. Kita orang bukan takat order tu je geng. Kita orang order ayam goreng ni, kita orang ada order tambah ikan bakar siakap. Bila semua dah sampai dekat meja, memang nampak menyelerakan. Ikan dia fresh, sambal dia pun ngam. Memang kombinasi yang bahaya kalau tengah lapar ni weh. Yes. That's right. Right. Bila first bite masuk mulut tu, sedap gila memang terangkat. Daging salai dia lembut dan kuah lemak dia pun pekat. Ikan siakap bakar dia pula, korang tengoklah sendiri. Juicy gila, penuh rasa boy. Lagi best lepas cicah dengan sambal cili kicap ni. Dari segi harga, kita rasa memang berpatutan dah dengan portion dan rasa yang dapat. Tak rasa over mahal sangat, especially dalam keadaan tempat yang ramai orang macam ni. Tapi kalau korang ada tempat lain yang korang rasa lagi best dan harga lebih berpatutan, korang share dalam ruangan komen nanti Overall, warung Salai Port Dickson ni memang best, makanan sedap, suasana pun meriah, pilihan lauk pun banyak. So, kalau korang tinggal dan PVD, jangan lupa singgah dekat sini. Kita orang bagi 4/5. Makan halal hati pun lega. Dunia luas untuk diteroka. Hand in hand till the journey ends.